Doktor, saya nak tanya. Ya, Kan ramai dah bertahun makan ubat sakit sendi. Tapi kenapa sakit tu dia tak hilang juga? sebab kebanyakan ubat klinik tu hanya kawal simptom je. Dia padam rasa sakit buat sementara, tapi radang dalam aliran darah tu masih tersekat. Semua tu masih ada dalam badan. Kalau kita tak rawat akan masalah tu, memanglah sakit tu akan datang semula. Okey, jadi sebenarnya apa punca sebenar sakit sendi ni, doktor? Puncanya ada 3 yang paling biasa saya jumpa lah. Yang pertama, aliran darah tak lancar. Sendi kita ni penuh darah halus. Bila tak cukup oksigen, radang mudah naik. Yang kedua, radang tak dikawal. Bila isu tertekan, badan hantar isyarat sakit. Yang ketiga, tisu sendi makin lemah. Bila umur makin berusia ni, pelindung semula jari tu makin nipis. Sebab tu ramai rasa sakit mencucuk waktu duduk lama atau nak bangun solat pun perit. Okey, kalau macam tu, ada tak rawatan yang lebih selamat, semula jadi tapi memang berkesan? Ada. Saya sendiri selalu cadangkan pesakit cuba fleksi saraf. Produk ni pakai gabungan bahan tradisional yang terbukti sejak dulu tapi dah diuji makmal dan disahkan selamat oleh pakar moden. Dalam ni ada bahan halia dan kunyit yang boleh lancarkan darah dan kawal radang. Yang kedua, ginseng dan tokat ali. Dia boleh naikkan tenaga dan sokong daya tahan badan. Kemudian, dia ada madu, bunga lawang dan bunga cengkeh. Bantu kurangkan ketegangan dan percepatkan pemulihan dari dalam. Bila kita rawat dari akar, badan boleh pulih perlahan-lahan dan tak perlu lagi bergantung pada ubat klinik seumur hidup.